Yang korang-korang ni tak tahu, yang kau pergi tanya si Fatahan ni, dengar cakap Fatahan ni buat apa. Jangan beli emas dekat Public Gold kalau kau beli dengan RM100 setiap bulan. Melainkan kau beli 0.1 gram atau 0.5 gram. Sebab kau bayar spread dia je bulan-bulan dan hidden fee. Mungkin orang akan deny benda ni tapi betul. Miss ni mana kan dah kena jentik. Fatahan, ni kau tengok ni. Ni cik dengan cikgu Man nak bagi tahu ni. Ini akaun GAP. Akaun GAP ni orang yang ada bajet kecil boleh simpan RM100. Tak ada. Tak ada lagi orang kena bayar fee. Kau seorang je yang bayar fee lah Fatahan. Fatahan, kau kalau tak faham Fatahan, kau belajar dengan Cik Ngan ya. Kau kalau tak tahu Fatahan, kau sesat jalan Fatahan. Kau jangan sebar ilmu sesat. Misleading Fatahan. Ni Fatahan. Akaun GAP ni Fatahan, orang buat tabungan untuk capai matlamat lebih besar Fatahan. Tak ada fee, tak ada fee. Tak ada. Ni Fatahan satu hal. Dia simpanan emas GAP pun tak ada. Kau kalau nak tahu, kau tanya cikgu. Kau tanya introducer yang ada pengalaman. Akaun GAP ni adalah Gold Accumulation Program, iaitu tabung simpan gram emas yang kita boleh keluarkan fizikal. Macam ni pada bila-bila masa. Dia tolak kau punya gram yang kau kumpul sikit tu. And then nanti kau bayar dia punya premium untuk pengeluaran. Kalau kau rasa kau nak jimat premium, kau janganlah keluar kecil banyak kali. Kau keluarlah satu ketul. Macam ni satu dinar ni berat dia 4.25 gram. Premium baru RM10. Fee apa yang kau cakap ni? Lepas tu lah dia ajak orang beli 0.1 gram, 0.5 gram, 0.000. Alah, pening lah mak. Siapa nak mak sambung info video kedua? Komen kat bawah ni.